Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Dr. Span. Untuk video kali ni kita nak berkongsi untuk satu periuk nasi jenama Tefal dengan kerosakan dia tak panas. So kita kena buka dulu dan check dululah masalah dia. Kita dah keluarkan dia punya tu semua. Jom kita buka cover dia dulu, tengok macam mana. Kita dah buka, ada 4 skru Ni 1, 2, 3 dan 4. So 4 skru ni kita dah buka dan kita tengok bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia macam ni. So ada soket incoming wire. Bagi dekat dalam ni ada thermal fuse, ada 2 unit. So dia akan pergi jalan pergi dekat board controller dia kat sini. Dan ini kaki untuk dia punya elemen heater dia. Elemen heater dia. So kita check dulu untuk sahkan kerosakan dia. Kita dah dapati yang rosak dia sekarang ni, kerosakan dia daripada elemen heater ni. So macam mana nak dapat tahu dia rosak atau tak? So ambilkan multimeter ni. Multimeter ni setkan pada ohm dan ambil bacaan pada kaki ni, kaki 2 ni. So bacaan 2 ni tak ada bacaan reading pada elemen hot heater dia kat dalam tu. So suspect benda ni dah open circuit, dah coil dia dalam ni mungkin putus. So benda ni tak function, tak boleh panas lah. So kalau dia elok, bila kita ambil bacaan dalam ohm, dia akan dapat bacaan dalam mungkin ohm dah atau kilo ohm lah untuk winding coil dalam heater ni. So apa sekarang ni, kita kena dapatkan dia punya heater dia dan kita kena gantikan yang baru. Alright, let's go. Dia punya heater dia ni dah sampai, kita dah order. So nanti siapa-siapa yang nak dapatkan ni, cuba tengok dekat saya punya description. Saya akan attachkan dan mungkin boleh beli kat situ lah, atau try carilah kat mana yang sesuai dengan sewaktu dengannya. So kita tengok dia punya heater, harap samalah. Harap sama, tak kena tipu dengan seller. Ni kita dah buka dan tengok. Alright, ni dia punya elemen heater dia ni. Tengok macam ni keadaan dia sebenar. Dan kita akan cuba pasang. Dan kita akan buka yang lama ni dulu dan kita akan comparekan dengan yang baru, sama ada sama ataupun tidak. Kalau tengok dari keadaan fizikal dia ni macam samalah. Jom kita bukakan ni dulu. Alright. Dia nak buka ni ada berapa skru ni? 1, 2, 3 skru buka. Ni semua nak kena buka lah. Kabel grounding semua ni nak buka. Ni dalam ni, mana yang sewaktu dengannya ni semua kena buka supaya mudah untuk installation. Kita dah buka. Yang ini yang lama, yang rosak, dan ini yang baru. So ni depan dia dan ini belakang dia. So ni getah, kita cuba tengok kalau boleh pindahkan ke sini, kita akan pindah ke sini lah. Kalau tak boleh, hanya pasang macam ni je. So kalau nak tengok comparison antara dua ni, kita ambilkan bacaan ohm dia. Kita ambil bacaan kaki ni. So dua ni kaki kita dah test, dapat 64.5 ohm. So compare dengan yang rosak ni, yang rosak ni tak ada bacaan lah. So yang ni rosak, yang ni elok. So kita gantikan dia. Alright. So macam mana? Let's go, kita pasangkan dia. Siap semua installation. Kita test dengan didihkan air. Tengok, kita set pada white rice dan kita start. Air pun dah mendidih. Selesailah untuk baik pulih periuk nasi untuk jenama Tefal. Itu saja perkongsian daripada saya. Jumpa lagi pada video seterusnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Dr. Span.
Ada barang kita kongsi insya-Allah. Assalamualaikum.